korang, saya Alia. Saya Rina. So hari ni kita orang nak pergi melawat kawasan. Betul. Kita nak pergi HQ. Satu lagi dengan kedai baru yang kita baru je buka. Kita orang nak tunjuk dekat korang kat sana ada motor apa je, especially untuk motor-motor second. So kita gerak pergi sana dulu. Nanti kita update kat korang. Okay, bye-bye. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada, dime si vienes, mami. So sekarang kita berada di Bandar Putra, Kulai Johor, di mana ini adalah HQ kita yang paling besar dekat Johor. Okey, so kalau korang nak mencari motor-motor besar, motor-motor segala motor kita ada. Jom saya tunjuk. Dekat saya ni kita ada motor CC yang besar-besar lah. Dekat sini kita ada skuter yang CC besar. Sana kita ada sport bike. Ada juga super bike second dan juga yang baru. Sebelah sini ada motor second untuk sport bike. Kalau korang nak tengok boleh datang depan sikit. Okay, cameraman. Ada banyak option lah korang. Ada banyak option. Ada lagi kita pergi atas pula. So kat belakang saya sekarang kita ada banyak motor-motor second. Y-Suku ada, Y16 pun ada juga. Kalau korang nak RSX pun kita ada tau. Ya. Kalau korang nak motor LC second pun kita ada juga. Okay, korang boleh tengok di sini kita ada V1 sampai V8. Pelbagai warna merah biru semua kita ada. So korang dekat belakang sini ada motor-motor yang baru. Sekarang boleh nampak ada sport bike, ada naked bike, ada juga motor Y16 RSX. Sini kita ada Z15 GT. Siapa yang cari Z15 GT tu tengok. Yang ni yang warna kelabu punya guys. Warna grey yang orang panggil. Yang ni sebelah dia Y-Suku. Boleh nampak perbezaan dia nampak Y-Suku Z15. Kita ada banyak option dan pilihan untuk korang yang nak pilih motor baru ataupun second. So kalau korang nak beli cash tapi korang nak bajet bawah 4K, korang boleh ambil motor yang ada dekat belakang kita ni. Kita ada banyak option juga sebenarnya guys. Ada beberapa lah. So kalau korang nak yang bajet bawah 4K, itu kena PMPP.